Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada siri Celik Jawi. Kali ini berkaitan perkataan pinjaman bahasa Arab, di mana kita akan lihat ejaan perkataan pinjaman bahasa Arab. Perkataan makmal. Makmal dieja dengan mim ain mim lam. Makmal, dan bukan dieja dengan mim qaf mim lam ataupun mim kaf mim lam. Seterusnya, perkataan Al-Quran dieja dengan alif lam qaf ra hamzah alif nun. Perkataan solat. Solat dieja dengan sod lam alif ta marbutah, bukannya sod lam ta marbutah. Perkataan imam. Imam dieja dengan alif mim alif, bukannya alif ya mim alif mim ataupun alif ya mim mim. Perkataan sejadah. Sejadah dieja dengan sin jim alif dal ha,